bukan Melayu Islam. Muhammad Sabu bukan Melayu Islam ke? Zulkifli Ahmad, adakah dia bukan Melayu Islam? Amiruddin Syari, Aminuddin Harun bukan Melayu Islam. Saya rasa hentikanlah bermain kepalsuan ini. Ingat, sebagai seorang Muslim, setiap yang kita kata sekiranya dusta, maka ada balasan di akhirat. Melayu. Melayu yang bagaimana? Melayu yang bersama dengan musuh yang meletakkan kalimah Allah di stokin. Melayu yang bersama dengan pertahankan para pemabuk. Melayu yang sama yang mengeluarkan dalil-dalil membolehkan arak untuk terbang bersama-sama dengan pesawat penerbangan negara. Melayu yang bagaimana? Melayu yang bersetuju dengan UEC yang dimasukkan di dalam aliran IPTA negara. Melayu yang bagaimana? Melayu yang bersekongkol dengan yang mengeluarkan kata-kata dan menyokong sepenuhnya ISIS dijalankan. Aku tidak peduli itu semua. Bagi aku, kamu semua hanyalah topeng yang hanya memakai nama Melayu, hanya memakai hulu keris, sedangkan di dalamnya hanyalah pisau belit yang tidak panjang dan tidak pula terlalu tajam untuk menumpaskan seekor kerbau di taman atau di ladang. Melayu yang bagaimana? Melayu Islam yang lemah, Melayu Islam yang bersekongkol dengan musuh-musuh Allah, Melayu yang telah mengubah lagu ciptaan negaraku menjadi bahasa Cina, Melayu yang menyebabkan yang berulang tahun mengibarkan bendera dengan terbalik, yang tidak reti-reti untuk memasang bendera yang betul. Melayu yang bagaimana? Melayu yang ubah 14 bintang di dalam jata negara menjadi bintang 5, menjadi bintang komunis dan bermacam-macam. Melayu yang bagaimana? Melayu yang hanya membiarkan saja tulisan Jawi entah kemana. Bandar-bandar besar dikuasai mereka. Ditukar nama kampung-kampung menjadi nama-nama internasional. Itu yang kamu banggakan. Jika sekadar itu namamu sebagai Melayu, cabut saja hulu kerismu dan digantikan hanyalah dengan pistol air. Jika itulah hanyalah Melayu, maka tidak hairanlah ramainya Melayu itu pengkhianat leluhur kamu, leluhur mereka yang ada di sana. Melayu yang bagaimana, tuan-tuan? Melayu yang bersekongkol dengan musuh negara, musuh agama, membuat konser-konser liar di Bandar Kuala Lumpur dan digantikan cuba disucikan dengan majlis selawat juga di tapak yang sama. Adakah itu Melayu Islam yang kamu bangga? Ya benar, tapi Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun menyebut ribuan tahun yang lalu. Nama saja Muslim tetapi di dalamnya kosong. Umpama hampas, umpama langau, umpama lalat yang tidak ada manfaat. Umpama buih di lautan yang takutkan mati, yang cintakan dunia, yang mengaburi kebatilan dengan kesucian yang pura-pura dan sementara. Ya, walaupun aku bukan orang Malaysia, tetapi aku paham benar apa yang dirasakan oleh teman-teman perjuanganku di sana. Melayu, betulkan dirimu dahulu sebelum kamu ingin menuding jari ke sana ke sini. Lihat dirimu Melayu jenis apa. Adakah kamu Melayu seperti Melayu yang dahulu, yang berjuang berhabis bermati-matian untuk pertahankan bangsamu? Jika itulah pendirian dirimu, maka ketahuilah sehingga ke hari ini jika orang-orang sepertimu yang berada di landasan leluhur sejarah ini, maka mustahil negara kamu ini akan merdeka seperti seadanya. Ya, walaupun aku spontan bercakap di sini, namun jika engkau suruh aku ulang, mustahil untuk aku ulang semula, kerana ianya lahir terus dari hati. Ingat saudara, satu orang mat kilau, di belakangnya ada 10 yang setia. Tetapi satu orang mat kilau, ada ribuan yang sedia menjadi pengkhianat, mengambil upah daripada sang bangsat yang datang daripada tanah besar British, dari kepala benak yang selama ini mencari-cari kebenaran di atas landasan perjuangan yang suci. Terima kasih rakyat Malaysia, semoga kuburkan terus Pakatan Harapan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.